Dan kita nak gerak ke Raung. So kali ni kita pergi berempat beranak. Ni siapa ni? Pilot, Makcik, Elinisha dan Elis. Okay, sekarang kita nak gerak dulu. Ciao. Okey. Tu je. Ini cara-cara super lah. Naik motor sama, naik kereta pun sama. Macam ni lah dia. Dia tidur lambat dan mengantuk. Itulah dia yang seorang lagi ni. Yang seorang lagi ni pula saya nak makan. Yang ini tak habis-habis bawa slow macam semut. Okay, hari ni kita bawa sangbara. Dah lama dah sangbara ni tak berjalan. So kita kasih jalan lah ya. Sangbara. Selalu kita bawa White House. White Horse. White Horse. Kuda putih. Kuda putih. Tapi kuda putih tu tak ikut kali ni. So kita pakai sangbara pula. Hi guys. Tak boleh. Salah. Jangan Dekatkan balik. Tegakkan balik. Hai teman-teman. Dah cakap macam tu lah. Tak naklah bos sikit nak mama gemuk. Alah dah tadi. Hai, Assalamualaikum. Sekarang ni kita berada di Seremban. Tengah hadap jam. Daripada Johor Bahru tadi sarapan pagi dulu. Baru kita gerak. Agak-agak berapa dah kita gerak? 9.30 9 lebih lah. Dalam pukul 9 lebih lah. So sekarang kita dah 12.24. Kita berada di Seremban. Kita nak menuju ke Pulau Cekas. Raut Pahang. So sekarang ni kita ni lah menghadap kereta yang banyak. Ni nak masuk Kuala Lumpur. Tak tahu lah kita nak berjalan ke mana dulu. Okey Nanti beli lagi. Kita jumpa lagi. Ciao. Sekarang kita berada di tu nampak tak tu? Ada KLCC. KLCC, TRX. Okey, sekejap ya. Kita tengok dari sini. Yes. Okey, pemandangan di Kuala Lumpur. Tak jam. Yay. Tak jam lah. Daripada JB tadi pun cukup kereta banyak, tapi tak jam. Okey lah, boleh lah naik kereta. Kalau tidak, memang malas nak naik kereta. Ui. Apa tu? Lama tak dalam KL. TRX. Okey, sekejap kita tengok depan tak. Okey, ini baru
Jalan depan, clear. Jalan clear, jangan harap. Kita tengok daripada sini je lah Bandar Kuala Lumpur ya. Sebab kalau nak masuk memang tak nak. Nak masuk. Tak sanggup nak hadap jam ini kereta serabut apa semua. Lama lagi ke nak sampai? Okay. So sekarang ni kejap lagi dalam Sejam 1 jam 48 minit 76 berapa? 136 kilometer. Jangan sikit pa. Dijangka kita akan sampai pukul 2.51 kalau jalan tak jam lah. Okay. So kita tanya pilot kita dia ngantuk tak? Kena buat. Pilot, adakah anda mengantuk hari ni? Tak. Tak mengantuk? Saya seronok memandu. Kerana mereka ni semua laju. Biarkan mereka makan dulu, Ya Allah. saya makan kemudian. Jadi saya suka diorang laju. Jadi saya, awak tengok ni. Jalan tengok, relax, tenang je. Ribu jiwa. Okey, insyaAllah kejap lagi kita akan sampai ke destinasi yang ditujui. Kita akan pergi ke Pulau Cekas. Tempat ni saya tak pernah sampai, tapi okey, saya tengok reviewnya okey tempatnya. Jadi saya selalu plan bertukar-tukar. Jadi tengok apa yang saya boleh jangka, saya boleh sampai, saya boleh pergi, saya pergi je. Nak tengok tempatnya macam mana. Okey. Itu je penjelasan Tapi daripada saya rasa Allah. macam bukan bandar Kuala Lumpur lah ni. Saya tengok macam bandar Jakarta dia ni. Mula dia pilot kita dia melalut dah. So untuk menghilangkan ngantuk dia tu kot. So sekarang ni kita stop dulu kerana kita nak cari toilet. Sebab si bujang ni dah bangun. Dia nak toilet lah pula. Tengok. Okay, ciao. Bye. U-turn ke masuk kan? U-turn Masuk. U-turn lah? Pusat. Masuk. 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 Masuk ke? Masuk. Tadi kita buat apa? Apa tu balik? Kedai makan. Oh, masuk lepas tu kanan sini eh? Take the next right to stay on Jalan Dong, Ulu Dong, C144. Oh, kat luar sini pun kedai makan banyak Continue kan? on C144 for 17 kilometers. Tak, kira kedai makan banyak lah. Ha? Dong Tom Yum. Nasi Penang ada? Dia manis ke apa? Banyak apa? Try dulu. Jangan ingat tu semua. Kita pergi tempat orang ni nak kena try. Kalau rasa sedap, sedap lah. Kalau tak sedap, tak sedap. Jadi kita tahu kat mana.
Tak semua tempat yang kata tak sedap. Tak boleh beli Maggi ke apa. Tengok dulu apa ada kat atas. Tapi tadi ada kedai runcit lah. Bawah tu kan. Ya, kanan. Wah. Kena makan. Budak-budak ni. Ini kurang batu lah kan. Batu kurang ke batu. Kan batu sikit. Ini macam Top dalam. ramen cheese. Bawah. Boleh jual ramen tak? Uish. Dia jual ramen. Ini Pulau Cekas Riverboat. Sungai dia besar. In 200 meters, your destination will be on the left. Okay. Kita keluarkan slipper je. Tu Sang bara. Dengan bara yang membara tu. Sang bara. Sekarang kita dah sampai ke destinasi kita di Rauk. Sekarang kita stay dekat laman kita. Okeylah, bilik dia cantik. Boleh-boleh. Selesa. Untuk 4 orang. Ni. Lepas tu Sang bara. kalau kalau nak suasana tu tenang, damai, boleh stay sini. Okay. Sebab kita dah duduk. Kita kan mana mak mama? Kita kan dah duduk bandar Bingit. So sekarang kita pergi tempat macam ni. Lagi satu sekarang ni kat sini banyak durian. Semuanya musangking. Tunggulah. Tunggu kita on the way balik nanti baru kita beli. Ya, sebab pilot kata balik baru makan. So, mari kita pergi. Kita buat muka sendiri. Okey. Jom kita pergi ke air terjun. Air Air sungai. Jeram. Macam turun. Ala batu kurang. Okay. So kena lalu sini. Okey. Kita ikut jalan sini. Boleh ikut tangga pun. Saja. Mak Chin je lalu tangga sebab dia penakut sikit. Dia dengan mama lagi nebok. Okay. Ni dia. Wow. Alamak Is. Alamak. Kasih Ica licin lah. Pegang kakak, Dik. Sebab. Kasih aku licin.
Pacat ada tak kat sini pacat? Oh. Kita duduk sini Wah. Ini buah ni rasa buah rambai ni. Woo. Tengok ni guys. Wow. Tapi ada sikit. Banyak juga lah pot-pot untuk mandi. Okey lah, okey. Oh, best. Banyak batu. Banyak batu. Tapi okey lah, kat sini boleh untuk cuci dulu. Oh. Ni daripada rumah ni kan, dia boleh turun ni gitu. Ni yang chalet rumah ni. Dia tak cantik lah. Sana boleh Campsite. Jadi boleh pasang kemah. dekat rasi. Nak pergi lagi ke? Dah lah. Atas ada jabatan ni. Promotion. Ini dekat laman kita. Kakak sumpah takut. Okay, sorry. I'm quite scared. Boleh pasang kemah kat kawasan ni. Ada kunci. Okay lah, boleh juga. Tak tahu lah suara Mama dengar tak sebab mic tak ada. Pandai lah subtitle lah. Ni kita naik jambatan. Dia tengah discuss nak joget lagu Hindustan. Jom. Laman kita di Raub. Hai, saya sekarang berada di Raub, Pahang, di Pulau Tekas. Okey, sekarang kita duduk di homestay laman kita. Okey. Dia punya geram. Dan tengok budak lelaki tu, dia dah tak sabar nak mandi. Wah, sini, please adik, please. Ya. Okey. Mak dia yang over. Tengok bapak dia, pilot, Mr. Pilot. Dia ni dia pun tadi. Okey. Is. Mama ambil. Okey, Elinisha. Adakah anda happy? Sudahlah, Saya tak suka nature. dia tak suka. Dia suka tempat yang bingit-bingit. Tak suka banyak nyamuk. Oh, tak apalah. Nyamuk suka. Saya sekala menderma darah pada nyamuk. Apa salahnya? Okey, Eli Iskandar. Di manakah anda? Peace. Jom. Itu tempat orang lain lah, bang. Ambil gambar bapa satu kat sini. Ada orang mandi. Hari ni nak buat apa? Dah bersedia belum? Nak buat pacak. Kucing. Hai, sekarang ni kita nak pergi naik ATV . Biasalah aktiviti kalau bercuti family ni kita akan
naik ATV bersama budak ni. Oh, dia dah ada siap DJI. Wow. Mak ni Itu jatuh nanti. Mama terlupa bawa DJI Mama. Sorry. Okay, jom. Lari. Malu. Malu. So, kita akan jalan sampai dekat tempat ATV tu, kat situ. Mana Papa? Jom. Okay, kita jalan kejap. Dekat je. Kat sini. Ma. Okay, Papa kat sini. Papa. Hari ni kita nak naik ATV.
Serius? Eh, apa tu? Sabar. Tinggi oh.
Turun. Sekejap. Let's go! Woohoo! Mama! Tak boleh. Patah? Cabut rantai. Dia pegang ni. Tengah-tengah ni tau. Kita cabut rantai. Okey, ni dah boleh dah? Dah boleh dah? Okey. Pegang. Boleh ni. Oh, dia bagus ni ke? Dah. Okey. Apa dia? Tak tahu. Ui, cantiknya gunung. Ui, dia nak naik ke? Apa? Dia nak naik bukit ni ke? Ada benda kau ni. Katam! Comel. Siapa ni? Ya. Oh. Okey, jap. Tak pandai dulu. Walaupun saya orang Batu Purau. Tak nak pilih. Saya orang ada raya tak? Ada. Ada ya? Ada. Saya kebun saya pun ada tapi saya tak balik. Malam. Orang dari mana? Daripada Johor Bahru. Baru. Baru dah sini. Baru semalam. Ada nak durian? Mana daripada Batu Kurau? Nak Bawa durian? rumah asal Batu Kurau. Saya asal Batu Purau. Dia uludung dengan Batu Kurau tu lebih kurang lah. Itulah dia seronok ni. Kenal orang sana ke? Orang Batu Kurau asal situ ke? Saya lahir kat sana. Ayah masih ada sana. Abah dia. Batu Kurau tu. Saya ada kawan sana tu. Siapa? Tentera. Oh, tentera. Halim. Mana? Dia banyak Kahwin orang dengan tentera orang kat Melaka situ. tu. Oh, sana itu orang Melaka. Zah. Oh, dia tak. Zah, abang dia orang Cik Ding kenal? Cik Din. Oh, bapak saya Cik Din orang panggil. Ya, dia Cik Din. tentera juga. Dia peraih durian lah. Dia pakai doyan. Bukan peraih. Dia punya kebun. Dia jual dengan orang datang-datang. Oh.
Ke Pak Ya? Kena Pak Ya tak? Oh, dia kat Peneh tu. Yang air terjun tu, jalan dia terjun tu. Kat situ bapak ada buka kedai lah, orang ambil gerangan dia. Memang yang terkenal tu. Orang dengan dia lain lah sikit. Bulu dong bersama. Boleh kat sini. Lain tak sama Kalau dia kalau copik tu bulu dong mana panggil? Ni lah dia. Ni. Kita kedai. Sini. Durian sebelah sini. Dia sebelah sini lah. Sini lagi. Tapi kan saya balik pergi Thailand tu, bosor nangka tu ada. Tapi tak sedap. Durian Thailand. Dia kata, itu yang untuk Bangkok. Potong je. Ini hantar mana ni? Ajak orang ambil. Orang ambil lah. Biasa dekat KL banyak ni. Kat KL orang banyak jual kat masuk KL ni. Tempat saya punya pun orang banyak jual dekat KL. Tapi saya tak pernah pilih. Sendiri punya durian. Besar durian ni kuat tu. Ya kalau biasa makan durian tu. Okey. Terima kasih. So kita makan durian dekat Ulu Dong. Okay, dah. Duduk. On. Ni anak-anak. Ya. Sedap. Manis. Durian kampung. Video. Mana? Sir. Mana raman kita? Ramang kita. Dia dah jenamakan raut ni sebagai mana dia punya aktiviti selain Mandi lah sini. sungai. Mandi sungai ni. Semalam kita turun ni kat sungai tu tengok ya. Tu pun dah nak kat maghrib tu, tak apa naik dah. Ini sungai dia asal gunung lah. Okey, sungai asal gunung. Asal gunung. Bakar dia orang. Okey, kita teruskan perjalanan. Selepas makan durian. Rezeki, semoga murah rezeki pada owner. Sebab dia bagi kita makan free je durian. Okay. Lepas makan, kita sambung.
Mantap. Ciao. Okey. Sekarang kita nak pergi mandi air jeram. Hi guys. Hi guys. Hello. Apa ni tulis sini? Ya, If. Okey. Papa, baik papa letak atas batu. Nanti kan jatuh macam umi ni. Apa tu bapak nak tunjuk kat situ? Senang pasal batu bapak nak kasut. Papa nak kita batu tapi laju lah. Jauh no papa kau letak beg. Dalam dek. Ada batu. Ada batu. Baik-baik dek. Makin tu dia tak habis nak ambil nak buat apa? Nak apa tu? Nak rakam video dia joget. Dia kalau tak dia berjoget tak sah. Dia dekat sikit. Kakak takut. Mama janganlah. Ma. Hai, Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Sekarang ni kita nak pergi makan dekat Azmi ikan steam tempoyak. Dekat Pahang. Jom. Ni bilog. Assalamualaikum. Sekarang kita berada di Taman Tasik Raub Pahang. Tak ada apa-apa aktiviti, just jalan dulu pemakan kan, mengurangkan lemak. Sebab tadi makan Lemak bakar. lemak bakar. Wah. So kita kena Rasa jalan dah semput sekejap pula. keluar yelah kan nak diet. Ini kalau ada siapa anak Z apa semua ni. Sini tempat budak kecil boleh lah. Siapa tu yang tu? Dah kena Saja exercise. je jalan-jalan nak explore Raub. Ni dekat Taman Tasik Raub. Amanda apa semua. Taman Tasik Raub. Taman Tasik Raub. Ingat kan macam Taman Tasik Taiping. Tak sama. Sama je. Sebab dia kecil kan. Lagi satu Taman Tasik dia orang tak jaga lah habis jalan. pasal apa. Semak. Ini dia bagi kecil je. Sayang. Bagi kecil pun malas. Taman Tasik Taiping tu. Tapi cantik tempat dia. Macam hijau-hijau. So kita naik kenapa? Tak apalah. Tengok diorang main. Anak dia tak main. Diorang yang main. So tak ada apa-apa. Anak dia tak main. Mak bapak dia yang main. Papa naik tu lah, naik slide. Tak boleh. Kecil sangat. Tak lepas ni. Bontot dia tak lepas. Okay. Saja nak happy-happykan diri kan. Kau nak dua adik? Berapa angkat? Kakak nak tu dia Nanti kau masuk dalam. Kita santai dulu. Ciao. Satu, dua, tiga. Mak tak patah lu. Tak lah. Kita dah baru makan lemak. Okay. Sebelum lemak. Okay, jom kita. Okay, so kita nak jogging. Kita nak ini mengurangkan lemak. Mengurangkan lemak. Betul ke Mama nak pergi sebelah sana? Tak apa lah. Baguslah kita jogging ni. Okay, Taman Tasik Raub. Mana dia? Sini sampai sini je. Jangan nampak. Nampak? Nampak? Ambil gambar kat sini. Ha, situ dah. Situ dah.
Kita nak check out. Best. Yeah. Kita nak check out. Itu tutup. Ambil mama macam ni. Mama tutup. Okay, kita nak check out. Dah 3 hari kita stay kat sini. Ciao. Alhamdulillah selesa dapat mandi air terjun, air jeram. Kita berada di laman kita. Boleh datang. Bye. Apa kabar sang surya? Harap agar kau gembira. Semalam berlalu, ku tinggalkan semuanya. Kisah-kisah pilu, oh tak mengapa. Hari ini kan ku mulakan hidup baru. Sang surya kan jadi temanku. Oh sungguh ku gembira. Hari ini kan ku mulakan hidup baru. Sang surya kan jadi temanku. Oh sungguh ku gembira. Oh, selamat datang sang surya. Oh, ku harap kau gembira. Oh, selamat datang sang surya. Oh, ku harap kau gembira. Tiada apa yang harus ku kesalkan, tiada apa yang harus disedihkan. Hari ini kan ku mulakan hidup baru. Sang surya kan jadi temanku. Oh sungguh ku gembira. Hari ini kan ku mulakan hidup baru. Sang surya kan jadi temanku. Oh sungguh ku gembira. Hai, sekarang kita berada di mana ni? Cemur. Colmar. Colmar. Tropical Village. Bukit Tinggi. Sejuk gila. Yes. Mama? Hai. Macam tu je. Saya take picture sendiri. Sebab adalah saya adalah fotografer. Mana? Sekarang Oh, sedap bau.
Ada 7E kat sini. Oh, dia bakar. Bang. Jalan-jalan nampak babi. KPI ya. 7E pun ada kat sini. Kejun. Wah, cantik. Dia punya pemandangan cantik sebelum orang lain lagi. Ni, apa macam ni? Jadi. Ha. Dek, macam ni dek. Ya, pakai mama punya dia. Dek. Hai. Sekarang tengah tunggu bas ni bergerak nak menuju ke mana bas ni? Japanese Japanese village. Ni bas dia. Pukul 11 dia gerak. Okey. Kita tunggu kat sini je. Nanti dia bawa kita ke sana. Okey. Dalam perjalanan Japanese Garden atau Japanese Village. Dalam perjalanan ke sana. Hai, sekarang kita berada di Japanese Village. So kita Ataupun naik Japanese Garden. kita naik Kita naik bas ni. bas ni tadi. Dia ada waktu-waktu dia. So sekarang kita nak pergi dekat Japanese Village. Okay, jom kita kena naik tangga. Kena naik tangga mah. Nanti payah kat hutan. Okay. So kita dah sampai Japanese Village. Kena mendaki ya. Kena mendaki. Okay. Kita dekat Japanese Village. World's first Japanese tea house in the tropical forest. Okay. Nanti kita kena naik sini. Sebab tu ayo wing kat. Dah tak ada dah. Dah mati. Dulu ada. Dulu ada ikan koi kat sini. Tapi dah tak ada.
cantik sangat. Cantik. Okay, sekarang kita dah sampai dekat The Mines. Nak check in kat sini sebelum besok kita nak balik. Tinggi ni dia naik bas. Oh, ada kru. Oh, ada bas ni. Kakak dah pernah naik kak? Yang dia naik dekat bumbung tu kan? Oh, naik bas ni. Tak masalah dia, macam mana nak keluar? Hai. Kita dekat The Mines. Okay, so sekarang kita dekat Hotel Seats The Mines, dekat Presidential Suite. Dia ada ni lah sofa, and then view dia Mines ni, and depan ni ada jalan raya. Tu jalan gitu. Sweet kau. Toilet dia ada divider. Bukannya divider, dia macam ini toilet jamban. Ini bathtub and shower. Tapi yang ni boleh nampak luar tau yang ni. So kena tutup. Macam honeymoon gitu. Okay, ni sinki. Sinki, yes. Besar lah. Ya. Yeah. Dia ada iron. Iron semua ada lah. Ini cermin. Yes. Bertiga. Happy birthday Ali Iskandar, turn 20. Woo! Small celebration je. Birthday. Oh, tak nyanyi. Okay. Happy birthday. Okay dah, hembus. Yeay, dah 20. Dah tua. Tak ada pisau lah. Ni small celebration je. Ada Ni Ha? ada Sudu tu. ada. Okay lah, kecil-kecil je. Okay. Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ni hari last kita nak balik JB. So kita malam stay dekat hotel Six Points 2. Bilik dia selesa lah. President Suite kita duduk untuk last, untuk selesa lah nak tidur sebab kita dah nak balik. Dan perjalanan yang jauh penat. Okay, bye.